Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Okey, kembali lagi kita untuk ride kali ni. Jadi ride kali ni aku nak ride ke Cyberjaya. Itu tempat di mana aku akan stay. Lepas tu petang ni aktiviti kita nak lepak Putrajaya, dan esok kita akan day trip ke Melaka lah. Dan hari yang berikutnya kita akan balik lah. So sekarang ni jam 7.05 pagi baru keluar. So hari ni cuaca agak gelap lah. Semalam hujan lebat. Okay, jadi sekarang ni aku nak pergi rumah tok aku dulu untuk pergi jumpa, nak ziarah sekejap. Lepas tu baru kita berangkat lah. Okay, sekejap aku sambung. Okay, dah sampai dah rumah tok aku. Rumah dekat je. Tak dia bangun dah. Rasanya dia bangun dah. Okay. Dah settle dah ziarah. DJI mic ni dia macam mana nak kata, dia kalau pakai cage tu kan, dia susah nak tekan gila on off button ni. Okay, so boleh tengok hujan ni dulu sekolah aku ni. Sekejap aku nak kena check setting aku on off ke tak dia punya noise reduction tu. Sekarang ni apa pun, setiap kali memulakan trip mestilah dimulai dengan minyak yang penuh. Jadi sekarang ni kami nak pergi isi dekat Petron tu, nak ikut jalan Bandar Baru lah. Jalan tu short sikit. Motor ni ada dengan aku start pada bulan September. Sekarang dah Disember, mileage lebih kurang dalam 6,500 lah. 6,500 dan 2 kali servis, 1,000 kali servis. Lepas tu lepas 5,000 kali servis. First service aku guna minyak tu lah, RSGP yang malu tu lah. And then second service aku pakai minyak Motul yang full synthetic tu lah, yang 7,100. Petron aku harap ada tempat untuk isi pakai kad lah. Ada. So untuk penggunaan minyak kita, fuel consumption akan bermula daripada sini lah, daripada full tank. Okay, saat aku nak tengok setting saat. Okay, minyak pun dah selesai dah isi. Angin tayar motor adikku pun dah bubuh. So jom kita teruskan perjalanan. Sekarang lebih pada dalam 7.40 pagi. Jadi kita akan ikut jalan Bandar Baru. Plan dia nak breakfast kat area Serdang lah. Breakfast kat area Serdang tu. So target dia jarak jumlah kilometer lebih kurang dalam 370 kilo kot kalau tak silap, sampai ke aku punya Airbnb aku akan stay lagi. Dan kita akan buat room tour lah, ataupun lebih ni house tour. So check in standard pukul 3 lah, 2-3 macam tu kan. So kalau tengok based on Google Map, lebih kurang dalam 5-6 jam macam tu lah. Baru jalan sekat dah stop dah, kenapa? Kena kan kat sini? Tak. You gotta pull on me if I
buka maksudnya ada lah rasanya kot. Ada. Nasi lemak juga. Nasi lemak. Untuk makan. Jemput makan nasi lemak. Oh, dekat situ. Makan pun dah siap. Breakfast kat kedai makcik tu sedap gila nasi lemak dia. Ambaikan lah nasi lemak, bubur telur rebus, bubur timun lah. Lepas tu dengan teh panas satu, baru RM4 saja. Ni kadang syok kita breakfast kat area kampung kan. Dia punya macam lah, cost of living dia tu tak tinggi tau. Minyak sekarang ada lagi 3 bar, tapi kita isi siap-siap sebab lagi nak exit Stone River untuk nak pergi makan jalan bawah. Okay, sekarang ni kita punya jarak perjalanan kita untuk petrol lebih kurang 200 kilo dan jarak perjalanan full baru 203 km lah. So saya kita akan kira kita punya first pengisian. So aku akan clear dulu lah 200.6 km. Okay geng, so minyak baru siap isi. Okay, so untuk pengisian pertama kita lebih kurang dalam 206 km tadi tu kan. Total isi balik dalam RM14 17 sen. So nanti aku akan letak lah. So yang first punya RM14 17 sen lah, fuel consumption kita. Okay, sekarang ni kami nak exit Stone River, betul nak cari kedai makan lah. Sekarang jam dah dekat pukul 11 dah, 11 pagi.
Makan pun dah settle dah. Sekarang ni kami nak naik highway balik. Naik highway Sling River balik. Sekarang jam dalam 12.20 lah. Tempat yang Airbnb yang komit ni dah boleh untuk check in dah. Dia pukul 2 dah boleh check in. Pukul 12 dah boleh check in. Check out pun pukul 12. So aku tengok map jadi lebih kurang lagi 2 jam lah nak sampai. So kalau 12.20 lebih dalam 2.30 lah sampai. Settlekan proses check in apa semua siap dan kita rest. Lepas asar baru kita keluar. Motor minyak habis. Wah, blinking terus. Semput lah. Gantian Rawang tu dia tak ada kedai minyak. Ni saya nak berhenti Sungai Buloh ni. Okay, kita dah menghampiri hentian sebelah Sungai Buloh. Yang ni dia ada tempat untuk isi minyak. Okay, sampai sudah. Okay, sekarang 1.20. So tunggu adik aku isi minyak dulu. Okay, so minyak udah isi. Jom kita gerak. Sekarang ni map pun dah buka dah. Lebih kurang lagi dah 1 jam nak sampai lah. Okay, kita exit Cyberjaya. Cantik ke lah kawasan rumah ada sini. Ni tempat mahal gila ni. Aku nak kena halo kat celah ni. Ni Setia Safiro. Okay, dah settle, dah check in, baru je masuk. Bayar kasut ni. So ni lah keadaan dia sekitar dah. Ni helmet. So ni kawasan living room dia. Lepas tu dia ada toilet. Ni ada bilik lagi satu. Sangat kemas lah.
untuk on aircon lah. So dia dah siap bagi dengan sejadah dengan closet sekali. Ni ruang simpan, siap dengan tola apa semua. Ni mungkin dia punya store lah kot tu. Toilet okey. Ni ada sekali. Kecil sikit. Sebab bawa tak pakai tudung, tolong. Satu lagi tapi ada kitchen. Oh, ada satu lagi bilik tu. Ni ada satu bilik lagi. Oh, ni mungkin bilik untuk duduk lah kot. Sorry. Ni ada kitchen dia. Dia kata tadi makanan free untuk dimakan. Dia dah bagi semua kelengkapan cukup lah. Rasanya makanan yang dimension ni mungkin dalam fridge kot. Oh, ada buah-buahan, dayak, semua tu yang ada. Rasanya cukup bulan dari stok kot. Okay, sangat menarik. Okay, done. Okay, jom dah ready nak keluar dah. Sekarang jam pukul berapa? Sekarang jam 4.38. So, jom kita keluar. Dia punya Airbnb ni memang serious worth it lah. Memang best lah. Kalau nak kereta lagi short spot parking ni banyak. Jadi jom kita gerak dulu. Sekejap lagi nak kena isi minyak. Okay, tadi dah spray chain loop dah. Dia dah tak bunyi lah. Cek. Oh, dia bila dah kering dia bunyi. Okay, sekarang ni kita baru menghampiri Lebuh Raya Wawasan bridge ni. Tapi sekarang pukul 5.30 lampu tak keluar ni tau. Dia tak ada lampu ni. Kat sini betul kalau kat map dia tulis Lebuh Wawasan. Lebuh Wawasan kiri. Oh, Kementerian Kewangan. Ni Jabatan Kastam. Dulu aku pernah lalu sini malam 2023 tentu. Sini banyak orang duk parking, duk jalan lah. Yang ni lah Masjid Putra. Macam saya sekarang nak cari parking motor orang parking mana tak tahu no. Semua kereta saja sekarang ni.
Ramai juga orang sini. Sekarang nak cari tempat parking yang proper untuk motor. Aku tak nampak lagi bang. Oh, belakang tu dekat belakang tu. Okey, you pada orang parking tu. Ambil hang. Tengok menjaga kawasan motor masuk kot celah ni. Okey. Tengok macam motor dia parking dalam tu. Biar tak kena pedik. Okey, baru sudah selesai parking. Sekarang ni nak pusing-pusing sebelum hujan lebat. So sekarang ni Masjid Putra lah. Kita kena pergi jauh sikit baru boleh nampak. Saya kita masuk lah. Dia ada orang menegak kat situ. Sekarang ni ada dah. Sekarang ni kita kena pusing luar dulu sebelum hujan lebat. Oh, sini ada Beat the Heat. Ni lah Tasik Putrajaya ni. Tapi sekarang ni hujan dah start turun dah. Dia boleh naik cruise tu. Di cruise tu dia paling bagus lah kalau kita pre-book awal. Jom kita naik escalator. Ya. Escalator. Okey, hang tu nama dia Putrajaya Taxi. Untuk naik benda tu lah. Selera Putra. Hari terbuka 29 Januari 2026. Oh, ada banyak aktiviti tu. Apa kalau nak main boleh lah. Hari terbuka, open day untuk Rusik. Hari kebalikan kampung. Jus pun ada. Sayang sebab dah hujan. Kalau tak lagi menarik lah. Okay, kita datang untuk makan dekat Kasbin. Okay, ni makanan yang kami order kat sini. Dia bagi sekali dengan udang telur tepung, orang ikan sekam dengan sambal, ikan sambal dengan pedas, kuih sikit dan nasi empat dan kopi o. Jom jemput makan. Okay, baru je selesai makan. Sekarang ni hujan pun dah seriat dah sikit. Sekarang ni boleh nampak sunset dah nak mula dah. Tu ada water fountain. Okey, untuk Putrajaya Water Taxi ni, dia ada harga tak kat sini? Kalau untuk all day punya pass ni, harga dia dalam RM25. Kalau untuk budak RM15 lah. So kat sini dia ada carta untuk harga dia. Contohlah daripada Taman Botani nak ke Kelab Tasik RM2 je lah. Kalau untuk yang one pass kan. So start daripada atas sini. Taman Botani, Kelab. Sekarang ni aku dekat Selera Putra lah. Lepas tu Zenith, Monument, Jakim dengan Anjung Floria. So dia macam ni lah turun ke bawah. Dia 10 pagi sampai 6 petang lah. Kalau weekend 8 pagi sampai 6.30. Ni kawasan dekat cruise. Apa dah? Ha? Mama. Cruise Tasik Busra sini nak sewa baskat boleh baskat. Sini orang tahu panggil baskat.
Cruise boat, perahu dang sayang, piknik boat, bagi ride. Senja. 20 destinasi Tarikan Putrajaya. Masjid Putrajaya, Istana Darul Ihsan, Jambatan Wawasan, Monumen Millennium, Istana Kehakiman dan Jambatan Putra. Ini package. Ini package lah. Tu. Kat sini juga ada tempat kawasan untuk budak-budak main, ada playground. Tapi playground ni dia basah sikit lah. Oh, okey, dah selesai dah. Dekat kawasan Masjid Putra ni. Sekarang ni nak pergi isi minyak dulu. Sekarang dah 7.30 dah. Dah lepas maghrib dah pun. Sekarang ni kami nak pergi dekat kawasan yang Malaysia China Friendship Park tu. Nak pusing area situ sikit. Tadi yang Seri Wawasan pun dah tengok dah dia punya bridge tu. Kita akan nak rasa possibly akan lalu lagi sekali. Lepas tu that's it lah foto dia. Saya lagi nak singgah Mr. DIY Sat. Nak beli something, nak beli jajan lah. Ataupun speed mic ke, tengok macam mana. Sekarang ni hujan, malam hujan lah, siang okey. So mobil nampak lah tu Seri Warisan punya bridge. Besar juga kawasan Putrajaya ni. Kita naik balik Seri Warisan punya bridge ni. Tapi hujan lah pula. Aku rasa footage okey lah. So sekarang kita dah isi minyak dulu. Sekarang ni tinggal 2 bar lagi. Kat kawasan aku duduk tu kedai minyak dah tak ada. So kita kena isi minyak penuh dulu in case emergency ke apa ke, kita ada minyak. Okay, kita dah sampai dalam kawasan Shell. Okay, so ni untuk pengisian yang kali kedua. Pengisian yang pertama tu RM14.17. Dia bawa kita sebanyak 210. Yang sebelum ni 206 kilo kan. So sekarang ni 210.4 km. Okay, so sekarang ni aku akan reset dulu trip 1.
dan kita akan isi minyak dan tengok. So sekarang ni kalau hampa tengok kat sini, jumlah total perjalanan daripada rumahku ke sini lebih kurang dalam 413.8 km lah. So jom sekarang ni, jom kita isi minyak dulu. Okay, dah boleh isi. Jom kita isi. So pengisian kali kedua lebih kurang RM15.45. Okey. Minyak pun dah siap isi dah. So jom kita gerak. Hujan pun dah seriat lah ni. Tapi cuma basah sikit-sikit lah. Saya dekat kawasan Malaysia China Friendship Park tu kan. Dia dekat juga dengan Anjung Floria tu. Jadi kita cover di situ. Lepas tu dan call it for a day lah. Sekarang ni jam pun 7.45. So dalam 8 lebih ke 9 tu kita balik lah. Buat ansur pulih, buat ansur balik, lepas tu rehat. Esok pagi kita nak day trip ke Melaka. Sekarang ni aku tak buka lagi night vision punya mode, night mode punya ni. Lagi aku akan buka, kita tengok macam ada perbezaan ketara ke tak. Aku tengok based on footage ni nampak macam cerah juga. Sebab dekat sini, kawasan sini dia still ada banyak lampu lagi lah. Dia boleh consider low light, tapi still dia bukan low light yang tahap rendah punya lah. Macam kawasan Food Fest pun ada. Anjung Floria betul lah, kawasan Food Fest lah. Dia dalam ni lah. Oh tutup dah. Tutup. Dia dalam ni lah. Ni lah. Tutup. Dia tutup malam, tutup kot. Bukan DIY tu dalam ni. Dalam mall. Ada speedmart tu kata pergi situ lah. Ikut tulis ikut. Habis aktiviti malam tak ada apa. Balik lah. Lepas subuh kita keluar. Maksudnya sekarang ni dia pada buat Lantern Festival ni, yang lampu ni dekat kawasan Malaysia China Friendship Park ni rasanya ni. Macam dia tutup, memang tak ada jalan nak masuk. Aku tak sure kalau masuk dari jalan yang lain, tak apalah. Yang ni kita datang Ricky dulu lah. Nanti baru tengok. Ni ada dinosaur pun dah. Jadi sekarang ni aku nak pergi Eco dulu. Nak pergi beli something. Dia Mr. DIY tadi dia dalam mall. Susah kalau dalam mall. Kita nak parking dekat area depan tu je. Tak apalah. Singgah Speedmart saya nak beli barang. Nak beli yayak pun lebih kurang. Beli sikit je. Mana boleh tunjuk Ustaz? Roti, chips more, keropok dan sedikit kacang lah. Sekarang jam 8.10. So that's all for... Sorry, rambut. That's all for today activity. Balik nak rehat lah, mengantuk gila ni. See you guys tomorrow.